Aduh, hujan hari ni dah. Faiz. Ui, kau fall muka macam tu tu. Kau ni tadi kau beja ajak aku lepak dapur api muka macam muka broken. Kau sedih mana boleh Faiz. Cuba cerita sikit kenapa tu Faiz. Aduh, Gima, aku sebenarnya kan, aku tak berapa faham dengan perempuan ni. Bila aku luahkan perasaan aku dekat dia, dia anggap aku ni kawan tau. Tapi bila lepas aku dah luar perasaan aku tu, cara layanan dia, cara effort dia bagi kat aku, lebih daripada kawan, macam seorang pasangan tau. Aku sebenarnya tak faham dengan dia sebenarnya. Aku macam pelik, macam kau ni anggap aku kawan ke pasangan? Kau nak apa sebenarnya? Bila aku dah bagi tahu, kau anggap aku kawan kan, tak lebih. Tapi bila turn kau pula, cara kau, memanglah kau tak cakap, tapi layanan kau tu, kalau kau anggap aku kawan, layan aku macam kawan lah, jangan lebih daripada kawan, betul tak? Lebih, kalau kau layan aku macam pasangan, buat aku macam pasangan. Kalau kawan, buat cara macam kawan. Tu aku tak faham sangat, Gimah. Tu aku pening sangat-sangat sebenarnya. Hai Faiz, senang je Faiz. Biasa ada orang kadang dia tak tahu doh apa yang dia bagi dekat kau tu. Mungkin dia bagi benda tu simple lah. Itu macam sebagai kawan yang dia pernah buat dekat kawan-kawan yang lain. Tapi mungkin bagi pendapat kau, benda tu macam satu effort yang betul-betul memang ush. Tapi sekarang ni aku tak ada nak salahkan kau ataupun dia, betul tak? Tapi aku nak cakap satu benda lah dekat kau kan. Kita ni janganlah berharap sangat 1% kepada orang yang mungkin kita anggap dia pun kawan juga. Kita jangan anggap 1% pada dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu adakah dia anggap macam tu ataupun tidak daripada kita lah, dekat diri kita. Jadi yang aku nak kobah kan, kata hidup ni lebih penting kau fokus pada diri kau. Jangan penting daripada apa orang dah bagi dekat kau. Sebab kadang-kadang benda tu bukan apa yang kau bayangkan. Mungkin sekadar kawan ataupun mungkin sebagai musuh. Jadi tu aku cakap, tak payahlah nak 1% mempercayai ataupun nak bagi orang kata effort tu, tak payah. Sebab benda tu mungkin kadang-kadang hanya sesaja je.